ordained his forgiveness as well. As the hadith mentions, صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. The 5 daily prayers and the Jum'ah to Jum'ah and Ramadan to Ramadan is a form of expiation of one's sins. Dosa kita banyak dan kita perlukan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. We are in need of the maghfirah of Allah Subhanahu wa taala. And Allah Subhanahu wa taala, from his sifa, from his Asma'ul Husna, is his sifa is his Al-Ghaffar, Ghafurur Rahim. And Allah Subhanahu wa taala is ever forgiving, subhanallah. And this is why Allah specified certain times that are specific that his maghfirah will descend. And in the hadith it says, whoever prays the 5 daily prayers, and inshallah we are from the people who are the muqimin as-salah, the ones that are performing salah constantly. And the proof is that we are here today, because you would not have been here if you didn't pray Fajr or Subuh on time. So alhamdulillah, hani'an lana wa hani'an lakum. Congratulations to all of us for being, inshallah, from the muqimin as-salah. And secondly, for the people who do Jum'ah salah, this is why it is important, especially for the men, to attend Friday prayers as a source of forgiveness from Allah Subhanahu wa ta'ala. From Jum'ah to Jum'ah, meaning on a weekly basis. And on a yearly basis, Allah Subhanahu wa ta'ala has also apportioned his maghfirah that happens on an annual basis, that coincides with the presence of the month of Ramadan. This is why the Prophet ﷺ says, whoever performs 5 daily prayers, and the Jum'ah to Jum'ah, meaning on a weekly basis, and a Ramadan to Ramadan, or Ramadan ila Ramadanin, mukaffiratun ma bainahunna. It is a form of expiation of one's sins, meaning dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. But the condition is that إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرِ, except for those people who do not know, who do not commit major sins. Because the condition of major sins, it requires tawbat nasuha. It requires that you, if you have wronged another person, that you must repent and seek their forgiveness, and also pay their rights that is due upon them. So if you've taken their money, you have to return it back. This is the condition for the kaba'ir. And also, obviously, if you make shirk, it's not going to be forgiven if you fast. Shirk is major sins min al-kaba'ir. وَكَذَلِكَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ, to disobey one's parents is also from the kaba'ir, that Allah Subhanahu wa ta'ala will not forgive unless if you make amends. This is also the month of Silatul Rahim as well. And among other things, it's like killing people, stealing, all these things are major sins. But from the minor sins, inshallah, as long as one performs the Ramadan, it is a form of maghfirah to Allah, to us all. And one of the hadith that is also narrated, it is ضعيف ولكن لا بأس به من جهة فضاء الأعمال. There's no issues with practicing it in the context of the virtues of the a'mal. شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. The Ramadan is divided into 3 segments. The first 10 part of Ramadan is the source of rahmah, that Allah Subhanahu wa ta'ala will apportion his rahmah that will descend in the first 10 nights of Ramadan. And moreover, the middle part is also the month of maghfirah, the part of maghfirah. Not that Allah Subhanahu wa ta'ala doesn't have the sifa of ghafur and the maghfirah is not open, but there is specific mention and focus on the second part. And the third part is عتق من النار, that one is saved from the adhab of hellfire. And this is why we always make the dua. Another thing is, we have to understand that the month of Ramadan is the month that specifically Allah wants us to make dua. Specifically, Allah Subhanahu wa ta'ala wants us to increase the dua. Because after the ayah of شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. And then Allah subhanahu wa ta'ala continues the ayah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah says in the Holy Quran, after mentioning that this month is the month of Ramadan, Allah then continues, it says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, if my slave were to ask me anything, any dua, say that I am near. Inni qareeb, I am near. I am near, meaning Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu min habl al-warid. Allah subhanahu wa ta'ala is closer to us than our own jugular veins. We have got a few doctors here, a few nurses, a few people in the medical field. You know that your jugular vein is very close. It's actually attached to your neck. But Allah subhanahu wa ta'ala is even closer to us than our own jugular veins. Why? Meaning Allah knows. Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi dhati as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala knows in the depths of our hearts. Allah subhanahu wa ta'ala knows our condition, our state. You know, this is why Allah subhanahu wa ta'ala, unlike the human beings, Allah loves. The more we ask, the more Allah loves us. But if you ask people, the more you ask them, the first time you say, cikgu boleh tak nak minta duit sikit? First time they say, okay, I'll give you 50 ringgit, okay. Next week you come again and say, cikgu boleh tak minta? Ni not referring to any cikgu kat sini, ni dekat yang lain lah. Mungkin ni dekat Smart Perth ke mana ke, Allahu alam. Dia minta duit. Second week, can I get another 50 ringgit? Oh, kenapa? So more question has been asked. And then you give, but you don't give, yani with a smile on the face. The third week comes, you say, oh, sorry, cikgu tak ada duit lah. You minta your other people. You know, and then the fourth week, perhaps you just block the number. Tak jawab telefon. Kan? This is the condition. Hakadha, this is our state. But Allah subhanahu wa ta'ala, He loves. The more we ask, the more Allah subhanahu wa ta'ala loves. And Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala kulli shay' fa'alu lima yurid. Ya man idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala, from His sifa is that He is qadir. This is why the slave is called Abdul Qadir, the slave of the one that is able, that is powerful, all powerful, that is the one that has irada. But as human beings, we forget that. But this is why we have to look at the Quran. This is the month where the ulama used to increase the recitation of the Quran more than other months. So then the ayah continues, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. And I will confirm, I will grant, I will answer your dua. If you only asked. If you put your hands up and say, Allah, Ya Allah, tolonglah, Ya Allah, merintih, Ya Allah. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will grant. But do not set any expectation that Allah will grant tomorrow or Allah will grant immediately. Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Above that which is knowledgeable is Allah subhanahu wa ta'ala, the most knowledgeable. So you may never know. Some things is good for you, some things is bad for you. Even though you ask for something, Allah knows, Allah subhanahu wa ta'ala knows it's not good for you. So Allah delays it or Allah gives you something else. But our role as human beings, we have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. What do we have to ask? That is the question. And this is why we have to go back to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yawm al-ayyam, Sayyidatina Aisha radiallahu anha, as-Siddiqa binti Siddiq. Aisha radiallahu anha, the most beloved wife to the Prophet sallallahu alaihi wasallam after Khadija al-Kubra. Khadija al-Kubra is responsible for 6 of the 7 children of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All of them except for Sayyidina Ibrahim alayhi salam, who is in fact the son of Maria al-Qibtiyya. Aisha radiallahu anha didn't have any children with the Prophet, but subhanallah, she was the most beloved amongst the wives of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. She is known as As-Siddiqa binti Siddiq, the truthful, the daughter of the truthful, because she's the daughter of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu warḍah. She said, Ya Rasulullah, if we were to witness the night of Laylatul Qadr, if we were to witness the night of Laylatul Qadr, what must we recite? What dua must we recite?
Apa doa yang kita patut baca? Kalau kita nampak Lailatul Qadar, atau kalau kita rasakan malam itu adalah Lailatul Qadar. Tapi hadha min sirrul asrar, itu adalah secrets from the secrets of Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita tak tahu, kita cuma agak-agak bila Lailatul Qadar. Tapi hakikatnya only Allah Subhanahu wa taala knows. But subhanallah, look at the ayah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The response, he says, if you see Lailatul Qadar, make this dua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jamak, siapa yang belajar bahasa Arab, semua belajar bahasa Arab kan, bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab tinggi, semua ingat dulu kan kat sekolah. Kalau dhamir seorang jadi anni, kalau ramai-ramai anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kalau kita merasakan bahawa malam itu adalah Lailatul Qadar. Tapi kerana kita ini tidak tahu, we do not know when the night of Lailatul Qadar will happen. This is what the ulama of the past, the salaf, they always recite this dua, especially when they are making the iftar, ketika berbuka puasa. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala, thalathun la yuraddu fi du'a da'watuhum. 3 kelompok, 3 groups of people that the dua will never be rejected. Allahu Akbar. Ini besar ni. Because kita bukan malaikat. Malaikat alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak melakukan maksiat. Mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekali pun melakukan maksiat. Daripada diciptakan sampai pada hari kiamat, itu mereka sentiasa bertasbih, bertahmid kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, iman malaikat itu straight, constant. Tapi al-iman manusia itu, dan kenapa dinamakan manusia? Kerana manusia yang banyak lupa. Manusia tu manusia. Siapa yang banyak lupa? Inilah kita manusia. Al-insan sumiyal insan likathrati nisyanihi. Orang manusia dinamakan manusia. We are called human beings because of the forgetfulness. We are often in need of remembrance. Jadi kerana itulah majlis macam ni, majlis tazkirah, itulah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah. Remind one another, for verily remembrance is very good for you. Sebab lupa ni lawan dia ingat. Kita dalam condition yang lupa, ubat dia apa? Ubat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga majlis ini menjadi salah satu majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga insya-Allah majlis ini menjadi majlis yang dalam kebun-kebun syurga insya-Allah. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu ini melintasi, if you were to come by gardens of paradise, make sure you come to it. So then the Sahaba radhiyallahu anhum says, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" What is this gardens of paradise? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Hilaqul dhikr." It is the gatherings or circles of remembrance. May Allah make this inshallah a circle of remembrance inshallah, and also gardens of paradise. So going back to the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Thalathatun aw thalathun la yuraddu fihi da'watuhum." 3 groups of people that Allah Subhanahu wa ta'ala will not reject their dua. The first one is as-sa'imu hatta yuftir. The one that is fasting until they break their fast. So we are in a state of fasting at the moment. And the more lagi banyak kita membaca doa, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak melanggar janjinya. Dan dikatakan doa orang yang puasa ni makbul inda Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, imamu adil. Seorang pemimpin yang adil. Pemimpin ni ya macam-macam kategori, pemimpin negara especially. Tak tahulah ada beberapa orang politician ke dalam kita punya gathering ni yang bakal menjadi PMX ke tak tahu, Allahu a'lam. Mungkin ada calon-calon Perdana Menteri. Jadi ingat insya-Allah jadi pemimpin adil ini salah satu sebabnya mustajab doa. Dan yang ketiga, doa al-mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi teman-teman kita punya
saudara-saudara, our brothers and sisters and children who are suffering under the hands of the oppressive regime, the Zionists, laknatullahi alaihim. Ni doa-doa mereka ni makbul inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana melalui satu fasa yang sangat susah. Tapi subhanallah, kita punya doa ni, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan setara dengan doa orang yang dizalimi. Hebatnya orang berpuasa ni. Nah, kerana itu, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, as-sawm, puasa ni bukan macam amalan yang lain. Sebab all the other good deeds that we do, one good deed that we do, bi'ashri amthaliha. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. What good deed that we do, we will get 10 rewards. That is the minimum that we get. Ila 700 ila ad'afin kathira. And it can reach up to 700 and more. So one good deed that you do, you get 10 rewards, up to 700 rewards or more than that, subhanallah. This is why when we do engagement with Allah, when you do transaction with Allah, this is what we call tijaratan lan tabur. It is what we call a transaction that you will never suffer any loss. Ada sesiapa yang in the business line, business field, ataupun bankers kat sini, ataupun orang yang dah ada investment portfolio, you understand. Contohnya kalau kita masuk dalam duit dalam tabung haji, duit dalam apa lagi? Yalah, maksudnya unit trust ke apa ke, dia punya profit probably about maximum about 10%. Masukkan 100, dapat 10 ringgit. Paling maksimum lah. Tapi subhanallah, when you do good with Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan 100, dapat 1000 ringgit sebagai reward. Dan itu alal aqal, itu yang paling minimum. Tapi it can go up to 700 times or more than that. This is why transaction with Allah subhanahu wa ta'ala tijaratan lan tabur. Satu transaction yang tidak akan merugikan. Tapi subhanallah, on top of that, there is what we call fasting, puasa. Dan puasa ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasawmu li. Puasa ini adalah untuk aku. Wa ana ajzi bih. Dan akulah yang akan memberikan pahala yang setimpal. Maknanya subhanallah, pahala orang puasa ini jauh lagi melebihi apa-apa amalan yang lain. Kerana ni dikatakan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah yang mana kita yakni ada maksud puasa apa? Imsak, menahan diri daripada membuatkan perkara yang membatalkan puasa, iaitu makan, minum dan yakni bersetubuh dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala fa ana ajzi bih. Jadi kita sama-sama kena betul-betul yakni menggunakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk betul-betul menggunakan, to use it as best as possible so that we may get the reward as maximal as possible. And the next point is, inshallah, is the fact that it's not a guarantee that we will see next Ramadan. How many people that we've seen in our family, amongst our friends, they used to make iftar with us, they used to make sahur with us. We see them over the years having, enjoying Raya together. But subhanallah, this year they're no longer with us. Could be anyone. Could be your parents, your grandparents, your aunties, your uncles, your friends from school. Ramai kita punya sahabat handai. Baru semalam saya tengok Facebook ataupun Instagram An-Nadi. Ada orang junior, many years my junior dalam Semak Kajang. Tapi dah jadi Allahyarham. Jadi maksudnya ajal ni tidak mengenal usia, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal bangsa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dipercepatkan ataupun dilambatkan. Kenapa kita mention pasal maut ni, pasal kematian? Sebab peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan is indeed a golden opportunity. A golden opportunity that we may never know whether it will come again to us. This could be the last time that Allah will bless us with the month of Ramadan. So therefore, we must make sure that we make it the best, inshallah. And on top of that, moreover, there is this night. There is this night called Laylatul Qadr.
Siapa yang kita banyak yang ada anak-anak kecil, surah yang kita ajar, surah lazim yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, surah Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Inilah apa dikatakan lailatul qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Saya rasa dalam yang hadir dalam majlis kita pada hari ini, mungkin tak ada yang lebih tua daripada 83 tahun ke ada? Saya rasa cikgu-cikgu masih muda lagi, masih 20-an kan, insyaAllah. Ada. Ada? Ada 50 lebih. Berapa? 80 lebih? 50. Saya 56. Okey, alhamdulillah. Masih muda lagi lah. Tak ada yang umur 80-an. Saya dah 60-an dulu. 60-an? 65 tahun saya tahun ni. Masya Allah. Tak nampak 65, nampak macam 35. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya macam 83 tahun? Sebab kalau kita bundarkan 1000 bulan, 1000 months, if you do the mathematics, it's roughly around 82 to 83 years. Qamariyah. First of all, this 83 years that Allah has given, 1000 months, it is not the same as 83 months. Allah Subhanahu wa Taala says, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu malam. The night of Lailatul Qadar. It is as though you have reached, يعني بلغ عمرنا أو عمرك 8 يعني 80, that you have reached 80 years old, and then in that 83 years old, all that you did was ibadah. Tapi how many amongst us yang dah reach 60 tahun ataupun 70 tahun yang semua umur kita tu digunakan untuk ibadah? Tak ada orang macam tu. Paling tidak mesti tidur. Tidur, kata Imam Ghazali, katanya 1/3 of your life is gone to just sleep alone. Betul. Kita ada 24 jam satu hari. Dalam 24 jam tu, 8 jam tidur. Betul tak? Tapi mungkin yang sahabat-sahabat, para asatidzah, para guru-guru mungkin tidur lagi kurang kot sebab tahajud malam-malam kan, insyaAllah. Tapi orang-orang lain 8 jam, ada 10 jam, ada 12 jam tidur. Jadi 1/3 of your life is already gone. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun tu habis tidur saja. Dan subhanallah, Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat betul-betul beramal pada malam tersebut. Dan ada formula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab macam mana kita cakap tadi, Lailatul Qadar ini adalah sirrul asrar. This is actually the secrets from the secrets of Allah Subhanahu wa Taala. Dan ada formula macam mana kita nak mencari. Tapi formula ni yang kalau confirm akan dapat, siapa yang menjadikan setiap malam Ramadan itu sebagai malam Lailatul Qadar. Jadi macam ambil exam lah. Macam ambil PMR ke SPM ke kan. Ada orang yang macam kita punya sahabat ni, Zakwan Adnan ni, orang pandai. Dia tak belajar last minute. Dia baca buku, semua dia cover, syllabus. Kan? Semua dia cover untuk SPM tu, semua dia cover. Dia tak ada satu pun yang ditinggalkan. Jadi masa exam tu, tanyalah soalan apa pun dalam exam tu, dia boleh jawab. Sebab dia dah baca, dia dah memahami, dia dah menelaah, dia dah buat question, dan dia tahu jawapan dia apa semua. Tapi adalah seorang lagi, contoh macam sahabat kita Syamsul Anwar, pun pandai juga, Masya Allah. Syamsul Anwar, saya punya sahabat baik yang orang panggil Lemon. Mungkin dia jenis yang last minute. Besok SPM, hari ni baru nak study. Betul tak? Oh, dia macam setuju saja apa yang saya cakap ni. Ni contoh. Dan esok exam hari ni baru nak study. Tapi sebab waktu dah suntuk, dia buat spot question saja. Dia buat spot question saja. Dia kata, okay, ni confirm mengikut soalan-soalan ramalan, ni akan keluar. Tapi ternyata besok pada hari SPM tu, soalan tu tak keluar. The question didn't come out. So terlopong, pandang ke atas, tak tahu apa nak jawab. Ini contoh Syamsul Anwar, insyaAllah boleh jawab semua. Jadi begitulah macam mana kita yang mengharapkan Lailatul Qadar ini, kita tak boleh nak spot bila. In fact, ada satu hadis, kalau tak silap saya, dalam Sunan An-Nasa'i ataupun Sunan Ibn Majah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sahabat tanya macam mana kita nak tahu yang malam sebelum tu adalah Lailatul Qadar. Dia katakan malam itu, esok paginya bila matahari terang, bila matahari tu terbit, dia akan ada sedikit satu lapisan yang akan prevent matahari tu daripada bersinar. Dia akan malam pagi tu akan jadi macam yang syahdu, yang macam redup-redup dan sebagainya. Dan dia ada satu macam another veil that prevents the rays from being spread. Macam itulah lebih kurang auqamakal wa fima ma'na. Tapi masalahnya bila kita dah tahu yang itu tandanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar telah berlalu dan pergi. Sebab itu adalah siangnya. Jadi caranya adalah kita macam mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, taharrau Lailatul Qadri fi 10 al-awakhir min Ramadan. Carilah, burulah Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan ada yang riwayat yang lain dikatakan taharrau Lailatul Qadri fi 10 al-awakhir fi al-witr min 10 al-awakhir min Ramadan. Burulah atau carilah Lailatul Qadar ini pada malam-malam yang ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Sebab itulah kalau perasan banyak orang yang akan buatkan khatam Quran dan sebagainya pada malam-malam ganjil. Pada yang malam 27, pada malam 25, malam 21 dan 29 dan sebagainya. Kerana mereka mengamalkan hadis tersebut pada malam yang witir. Tapi adakah garanti? Tidak ada garanti. Kita tidak tahu bila. Jadi maksudnya kita kena beramal. Kita kena beramal. Setiap malam kita kena ada amalan. Setiap hari ada amalan dia. Kena ada wirid dia. Kembali kita kepada Al-Quran Al-Karim. Bulan Ramadan ni adalah bulan Quran. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ni dia akan dia akan bertemu dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Satu hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursalah. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa tak kenal Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu Rasulullah sebab menjadi anak kepada Al-Abbas. Al-Abbas dengan Abdullah, bapa Rasulullah adalah adik-beradik. Tapi umur Sayyidina Abbas dengan Rasulullah itu lebih kurang sama. Beza setahun dua saja. Jadi bermakna Abdullah bin Abbas walaupun sepupu Rasulullah tetapi lebih kepada martabat anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan ini beliau adalah sigharus sahabah, sahabat yang kecil, yang di mana beliau beliau ini duduk dalam lingkungan Rasulullah. Dia membesar dalam lingkungan Rasulullah. Sampai kan beliau menjadi orang yang paling alim di kalangan sahabat, antara yang paling alim. Di atas doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan khusus buat beliau, iaitu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Oh Allah, berikanlah dia Allahumma faqihhu fid din, berikanlah dia kefaqihan dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia ilmu ta'wil Quran. Dan kerana keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi orang yang antara yang paling alim, dan dikatakan beliau ini al-bahr, iaitu lautan ilmu. Dan dikatakan juga al-hibr hadzal ummah. Hibr maksudnya adalah ink. Zaman-zaman dulu kan, zaman sekarang ni macam saya tengok Cikgu Najibah, dia pakai pen tulis kan. Zaman-zaman dulu pakai felt tip, pakai bulu kan, bulu yang celup dalam dawat kan, dicelup dalam tinta kan, dalam ink. Dan ink ni adalah simbolik kepada ilmu. Kerana kalau kita nak tulis, lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfida kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalam akhir suratul Kahf kan dikatakan tentang tinta ni, kalau kita nak gunakan semua lautan ni sebagai tinta, akan habis semua lautan ni sebelum habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan tinta ni ataupun ink ni
adalah satu kiasan kepada ilmu. Kerana kalau kita nak menulis ilmu, harus menggunakan tinta zaman dahulu, kena ada ink. Dan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, hibr hadzal ummah, dikatakan ini dia adalah satu ink, satu tinta untuk umatnya Muhammad SAW. Dalamnya ilmu dia, radhiyallahu anhu warḍah. Dan dia juga dikatakan min abadillah al-arba'ah, iaitu Abdullah yang 4. Sebab Abdullah ni banyak dalam keluarga Rasul, dalam sahabat Rasulullah ada banyak sangat Abdullah. Kan? Macam kalau kita nak panggil, kalau kita kat Malaysia lah panggil Muhammad. Kalau siapa yang cikgu-cikgu biasa panggil kan, pagi-pagi, Muhammad kan semua pandang. Kan? Sebab ramai jadi Muhammad. Kalau perempuan, Siti ke Nur ke, semua akan pandang. Begitu juga nama Abdullah. Abdullah juga banyak. Dan jamak kepada Abdullah adalah Abadillah. Abadillah. Dan sebab kita ada macam contoh Abdullah ibn Ubay bin Salul, itu munafik. Dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga nama dia Abdullah. Abdullah ibn Uthman, yang digelarkan Abdullah Abu Bakar. Ada juga nama Abdullah bin Mas'ud. Ada juga Abdullah bin Abbas. Walhasil Abdullah yang 4 ni dikatakan Abadillah al-Arba'ah, Abdullah yang 4, iaitu mereka ni sahabat dan bapa mereka juga sahabat. Dan mereka merupakan sahabat yang sangat agung. Dan antaranya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dikatakan pada saat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was the most generous of people. Jadi apa yang kita belajar? Bulan Ramadan adalah bulan yang kita kena banyak sedekah. Macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he was the most generous. Dia paling rajin bersedekah ni during Ramadan, when Jibril would meet him. Bulan Ramadan ni ada special one other special feature is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would often meet Jibril alaihi salam every single night. Why? He met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every night in Ramadan and review Quran with him. They used to sit down and they used to review Quran with one another. When Jibril would meet him, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was truly more generous with good things than the blowing wind. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah jumpa Jibril alaihi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam ni akan menjadi sangat pemurah. Sampaikan diberikan description ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Dia akan lebih pemurah macam mana angin yang kencang bertiup. Maksud dia apa? Contoh kalau kita ada angin kencang yang ada hujan. Siapa yang lalu dekat kawasan tu akan kena percikan daripada air hujan tersebut. Betul tak? Itu dikatakan angin yang kencang. Maknanya semua orang yang lalu dalam kawasan Rasulullah tu akan mendapat percikan daripada sifat pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia begitu? Kerana bertemunya dengan Jibril alaihi salam dan bertadarus. Ini salah satu lagi fawaid yang kita dapat ambil. Bulan Ramadan, bulan Quran dan juga bulan tadarus. Sebab itulah kalau kita tengok dekat surau-surau, masjid-masjid kat Malaysia banyak buat tadarus. Maksud tadarus tu apa? Iaitu ada seorang yang membaca dan seorang lagi mendengar bacaan tersebut dalam halaqah yang sama. Kemudian setelah orang itu membaca, orang itu kemudian mendengar kembali bacaan orang yang lain. Ini dikatakan tadarus Al-Quran. Jadi sewaktu berlaku tadarus Al-Quran, Jibril akan baca, Rasulullah dengar. Kemudian akan bertukar, Rasulullah juga baca dan didengari oleh Jibril AS. Dan ini salah satu sunnah yang azim, satu sunnah yang besar. Kerana Quran ini al-muta'abbad bitilawatih. Bila kita membaca Quran itu kita mendapatkan pahala. Kita dengar dapat pahala, kita tengok dapat pahala. Kita baca apatah lagi. Kalau baca, tengok dan dengar, lagi pahala bertambah-tambah. Kalau baca, tengok dan dengar dan faham makna dan bertadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Siapa yang bertadabbur maksudnya kita tengok betul-betul maksud dia. Tadabbur kan ada kelas tadabbur kan, siapa-siapa yang selalu join kelas Quran tahu ada tadabbur Quran, kita dengar, belajar maksud dia, tafsir. Ini yang dikatakan bulan Quran. Dan inilah dikatakan salah satu fawaid yang kita dapat ambilkan. Dan kenapa? Kenapa dalam Quran ni adalah satu bentuk hidayah kepada kita. Kita setiap hari baca suratul Fatihah 17 kali. Satu hari paling kurang 17 kali baca Fatihah. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat,
maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat. Jadi 17 kali baca suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ni satu doa, di mana hujungnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, guide us towards the righteous path. Tapi sedarkah kita bahawa ada connection di antara hujung suratul Fatihah dan awal suratul Baqarah? Dan ini berlaku setiap surah, dia ada kaitan antara hujung satu surah dan awal surah yang lain. Dan ada juga kaitan daripada awal surah dan akhir surah. Dan ini dikatakan mukjizah daripada Quran. Quran ni mukjizah, satu miracle yang lebih banyak kita melaziminya, lebih banyak kita akan dapat macam dia punya keajaiban Al-Quran. Dan antara jawapan hidayah yang kita bacakan dalam suratul Fatihah itu, jawapannya ada pada suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, wallahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang tahu maksud alif lam mim itu apa. Kemudian terus dengan ayat dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan terus ayat yang penghujung ayat tu hudal lil muttaqin. Salah satu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi awal yang kita baca hujung suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah ke jalan yang benar. Jawapan dia ada kat situ, iaitu dalam Quran, hudal lil muttaqin, iaitu petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dan satu lagi kaitan tentang takwa ini adalah kerana puasa juga. Puasa juga, kenapa kita puasa? Kerana untuk mendapatkan takwa. Dalam Quran kan dikata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak orang puasa. Ada yang sekarang ni, zaman-zaman sekarang ada dikatakan intermittent fasting. Kan? Orang-orang macam nak healthy, nak kurus berat badan, dia puasa intermittent fasting kerana penjagaan kesihatan. Tapi kita berpuasa sebagai orang Islam, salah satu byproduct dia adalah kesihatan. Tapi itu bukan tujuan utama. Bahkan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi begitulah ada kaitan. Takwa harus dengan melakukan suruhan Allah, antaranya puasa, antaranya membaca Quran dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu mungkin. Takut kalau lepas satu sesi yang panjang, mungkin saya rasa cukuplah setakat tu yang kita kongsikan pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan kongsikan pada waktu-waktu yang berikutnya insyaAllah. Tapi sebagai rumusan, as a summary, the month of Ramadan ini, it is indeed a gift from Allah. It is a gift from Allah. Salah satu hadiah yang besar buat kita. Dan dikatakan Syahrul Ramadan ni ada satu madrasah. Ini satu sekolah. Sekolah di mana kita dapat kontrol kita punya diri, kita dapat jadi lebih baik. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup dan syaitan diikat. Ini adalah bulan yang kita harus betul-betul mempergunakannya insya-Allah dengan banyakkan solat, banyakkan ibadah, banyakkan membaca Quran, banyakkan bersedekah insya-Allah. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa. Dan insya-Allah reward kepada orang bertakwa adalah syurga. Wa'iddat lil muttaqin. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jannah ini adalah untuk orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang yang bertakwa. Insya-Allah. Itu sajalah yang saya dapat kongsikan pada pagi yang pada pagi yang mulia ini insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Saya daripada awal sampai sekarang ni saya rasa kita punya orang yang stay dengan kita ni konsisten, 51 orang alhamdulillah. Masya-Allah. Dengan kawan-kawan yang lain alhamdulillah. Rasa dengar macam Mufti Meng yang bercakap lah cikgu-cikgu semua. Rasanya hari ni sangat berbangga lah sebagai Nadi. Mungkin saya boleh buka soalan kepada semua orang yang ada dekat sini. Sementara nak fikir, mungkin saya boleh tanya satu soalan. Okey.
Doktor, berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, 10 malam yang terakhir, ialah ada certain mazhab dia beritahu malam ke-27 kan. So cuma Allah beritahu mungkin bukan semua orang yang Allah bagi peluang dan ruang untuk dapat malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang saya terfikir juga, ada orang yang dia memang beribadah dia khusus pada 10 malam yang terakhir sahaja. Itu yang memang dia betul-betul all out. Contohnya, yalah malam Lailatul Qadar ni adalah malam lah kan. Di Mekah misalnya, dia pergi 10 malam yang terakhir, dia memang tak tidur. 10 malam yang terakhir tu, dia buat tawaf, dia duduk dekat masjid dan sebagainya. Dan literally memang tak tidur lah. Adakah mereka ini sebenarnya berpeluang ataupun memang confirm sebenarnya dapat malam Lailatul Qadar? Sebab mereka ini tak tidur. Itu maksud saya. Ya, persoalan tu yakni confirm tu tak confirm tu ni hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan apa nama al-jaza min jinsil amal. Reward ataupun satu kita punya pahala yang kita dapat ni daripada amal kita. Jadi lebih banyak amal anak Adam itu insya-Allah ikhlas kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu rumusan yang orang kata play it safe lah. Play it safe, maksudnya kita last 10 nights kita akan, persoalannya adakah malam Lailatul Qadar ni boleh berlaku di luar 10 malam terakhir? Ada ulama berpendapat boleh. Kerana itu secara umumnya jangan jadi satu pun malam itu malam yang sunyi daripada amalan. Kalau kita boleh, sebenarnya the best of a'mal is what is consistent even though it's little. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan itu adalah yang sedikit tetapi konsisten. So kalau kita boleh konsisten sembahyang 20 rakaat tapi baca surah daripada wadduha sampai qul huwallah, lebih baik daripada kalau kita baca satu malam saja yang satu juz. Yang lain tak sembahyang langsung. Contoh-contoh. Atau kalau kita boleh satu hari kita boleh yakni semaksimal kita boleh baca cuma satu page Quran. Hadha khairul, yani hadha atyab wa ahsan wa afdal, lebih baik daripada baca satu juz ataupun 2 juz pada satu malam kemudian malam-malam yang lain yang tinggalkan. Kalau kita lihat dari satu lagi perspektif, kalau kita buat amalan yang sikit tapi konsisten, dia senang nak terus dari satu malam ke malam yang lain. Untuk buat yang constantly satu the whole night tak tidur, itu memerlukan satu sacrifice yang luar biasa. Ya alhamdulillah kalau orang tu boleh buat macam tu, alhamdulillah, beruntung untuk dia. Tapi berapa ramai orang yang boleh buat macam tu, mungkin ada kekangan keluarga ataupun kerja dan sebagainya. Tapi kalau boleh alhamdulillah. Kalau kita banyak ada annual leave yang kita boleh gunakan, insya-Allah kita gunakan pada bulan Ramadan, kan lebih baik kan. Instead of ambil cuti Syawal 1 bulan, ambil cuti Ramadan 1 bulan dengan beberapa hari bulan Syawal. Jadi bulan Ramadan tu kita dapat apa yang kita panggilkan ihya syahrul Ramadan. Kita menghidupkan pada malam-malam Ramadan. Dan satu persoalan yang baik yang saya rasa insya-Allah moga-moga kita semua dapat menjadi orang yang dapat meningkatkan amalan kita insya-Allah. Kita ni saya cakap pasal diri saya lah, yang diri lain saya rasa lebih baik daripada diri saya. Kita punya dosa ni banyak dan kita punya amalan sikit. Dan kita kena cari salah satu cara macam mana kita nak maximizekan kita punya reward. Macam kalau orang invest kan, dia nak dapat dividen yang banyak. Tapi dia ada cara-caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ambil peluang yang ada insya-Allah. Harap saya dapat sedikit sebanyak jawab soalan tersebut insya-Allah. Masya-Allah, terima kasih Doktor. Kak Seri tadi ada angkat tangan, mungkin ada soalan Kak Seri. Masya-Allah. Assalamualaikum Doktor. Thank you Zaid. Tak, sebenarnya Kak Si pun nak tanya soalan yang sama tadi tu, nak tanya soalan malam 27. Apa pandangan Dr. Said? Sebab ada anjuran yang untuk fokus on that kan. Ada setengah masjid pun, especially yang warga Arab ni, mereka akan penuhkan kerana untuk amalan malam 27 tu. Jadi mungkin ada sandaran ke apa, mungkin Dr. Said boleh bagi pencerahan tentang itu. Saya telah misalnya pernah juga saya dibekalkan risalah yang what to do from
the morning untuk kita pada malam 27 khusus tu lah satu. Dan yang kedua, bagaimana pula bagi wanita yang uzur misalnya, apakah saranan amalan yang boleh dibuat untuk merebutlah merebut manfaat Ramadan ni lah Ustaz. Okay, terima kasih. Baik. Ya, dia memang ada dalam ilmu hadis dikatakan jamak, iaitu kita menggabungkan. Dia ada banyak jalur-jalur riwayat yang mengatakan ada malam Lailatul Qadar ni jatuh pada malam 27. Satu hadis dalam hadis Sahih Muslim daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, wallahi inni la a'lamu ayyu lailatin hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatu 27, malam 27. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, by Allah I know which night it is the night which the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam commanded us to spend in prayer on the 27th night. Jadi ini satu arahan khusus pada 27 Ramadan. Tapi adakah 27 Ramadan tu confirm Lailatul Qadar? Tidak. Kerana ada hadis-hadis yang lain daripada jalur-jalur yang lain yang mengatakan carilah kamu Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ada juga riwayat fil witr min 10 al-awakhir min Ramadan. Carilah pada malam ganjil pada 10 malam yang terakhir pada Ramadan. Jadi kenapa banyak ulama yang dia melebihkan 27 tu, itu cuma orang kata best estimated guess. Berdasarkan ilmu yang mereka ada, berdasarkan ilmu hadis yang mereka baca, mereka katakan ya mungkin moga-moga insya-Allah Lailatul Qadar ni jatuh pada 27, dan sandaran itu pada yang hadis yang saya sebutkan tadi. Tetapi adakah confirm pada 27? Tidak confirm. Itu boleh berlaku perbezaan. Dan satu lagi yang kita kena faham, ni daripada sifat ini daripada kita punya limited knowledge yang kita ada, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala-galanya. Malam 27 untuk orang di Malaysia mungkin berbeza daripada malam 27 untuk orang di Saudi. Mungkin juga beza dengan orang yang di Australia. Australia ni terkenal dengan hari yang banyak puasa, ada 2-3 hari. Sebab dia tak macam kita, tak ada pemegang mohor besar dia raja umumkan bila hari raya ataupun bila puasa. Jadi malam 27 ni orang kata boleh jadi satu kalau kita nak menuju malam 27 tu mungkin ada satu problem, sebab kita tak tahu bilakah yang akan berlaku pada malam 27. Adakah 27 kita, 27 diorang ataupun 27 negara lain, kita tak tahu. Tapi ada juga ulama-ulama yang membuat rumusan. Contoh macam Imam Al-Ghazali, dia ada tulis dalam kitab dia macam mana kita nak cari dia punya formula. Tapi ini semua ijtihad masing-masing. Yang hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan berdasarkan apa yang ilmu kita tahu, yang safe to ensure yang insya-Allah the possibility of getting Lailatul Qadar, make sure kita perbanyakkan amalan pada 10 malam terakhir. Dan yang paling kalau lebih lagi mungkin last witir, maksudnya witir ni adalah yang ganjil. Kan solat witir kan solat ganjil kan. Witir iaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan kalau nak betul-betul lagi safe, 1 bulan terus make sure kita buat amalan konsisten, jangan ada yang lagging. Jadi sandaran tu memang ada sandaran, tapi cuma adakah benar-benar berlaku pada malam tu? Tidak. Kerana dalam ilmu hadis, especially kalau kita nak memfatwakan salah satu, kita kena menggabungkan banyak hadis daripada jalur-jalur yang berbeza. Baik, Doktor. Doktor, mungkin saudara Khairul Hadi ada yang angkat tangan untuk bertanya soalan. Silakan. Assalamualaikum, Syed. Salam. Baik. Okey, nak tanya soalan. Saya ada 2 soalan lah. Soalan pertama adalah mengenai nuzul Quran yang pada mid of Ramadan lah. Apa beza nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar yang di mana Quran diturunkan lah. Yang kedua, macam Dr. Syed cakap tadi adalah pahala digandakan. Sekiranya kita buat dosa, adakah digandakan juga? Itu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So persoalan tentang Lailatul Qadar dan nuzul Quran. So Lailatul Qadar ini adalah
di mana Quran itu turun daripada Lauhul Mahfuz kepada Ardud Dunia. Dia turun as one entire complete Quran. Malam nuzul Quran itu adalah malam pertama di mana revelation was given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam dalam Gua Hira, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihi salam, dikatakan Iqra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Kemudian diulang, Iqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Kemudian kali ketiga, Iqra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ma ana biqari, aku tidak boleh membaca. Kemudian dipeluk dengan seerat-eratnya kan sampai sakit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan kepada baginda 5 daripada ayat surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan itu dikatakan nuzulul Quran daripada ardul dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan kedua, Khairul Hadi. Apa soalan kedua, lupa pula. Soalan dia mengenai ni lah, kalau sekiranya macam kita mendapat pahala 700 kali ganda sekiranya berbuat baik lah di bulan Ramadan. Sekiranya kita terbuat dosa lah, adakah digandakan juga dosa di bulan Ramadan? Dosa Allahu a'lam, dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Ghafur. Bezanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kemuliaan umat Rasulullah dan tidak ada pada umat-umat yang sebelumnya, contohnya umat Nabi Musa tidak ada macam tu, adalah di mana kalau kita buat satu amalan baik digandakan 10 sampai 700. Bila kita ada niat buat baik, diberikan satu ganjaran. Bila kita buat satu perkara yang jahat, diberikan satu ganjaran yang buruk. Tapi kalau kita niat buat benda yang jahat, tidak diberikan apa-apa ganjaran buruk. Dan ini akan berterusan juga dalam bulan puasa juga. Sama. Wallahu a'lam tentang tu. Tadi saya nak jawab soalan Kak Seri tadi pasal orang yang datang bulan kan dalam bulan puasa. Saya tak jawab soalan tadi. Orang yang datang bulan puasa, haid dalam bulan Ramadan, tidak ada masalah, dia tak boleh puasa, tapi dia masih lagi boleh berzikir. Berzikir maksudnya dia boleh salawat, dia boleh banyak bertakbir, bertahlil, beristighfar, dia boleh bertahmid, dia boleh sedekah, dan dia boleh preparekan masakan untuk orang berbuka puasa. Orang yang memberikan makan pada orang yang puasa itu mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahala orang yang berpuasa tersebut. So pahala dia besar. Dan jangan menjadikan dalam keadaan haid itu sebagai satu penghalang untuk kita nak maksimiskan pahala kita pada bulan Ramadan. Dan satu lagi yang diharamkan adalah untuk memegang mushaf Quran dan membaca Quran macam zikir. Tetapi mendengar Quran tidak mengapa. Kita boleh pasang Quran, Syekh Sudais daripada Mekah, Syekh Suraim dan sebagainya, Syekh Abdul Basit, macam-macam qari kita ada. Dengar pasang Quran tu, insya-Allah dapat pahala. Zikir juga dapat pahala. Tasbih juga dapat pahala. Salawat juga dapat pahala. Sedekah juga dapat pahala. So insya-Allah banyak lagi dia punya sumber-sumber kebaikan ataupun khair walaupun bulan puasa, walaupun dalam keadaan haid, insya-Allah. Alright. Sebelum kita pergi kepada Kak Hayati, dia nak bertanya soalan, ada satu lagi chat dekat sini. Salam doktor, boleh komen berkenaan orang cakap jangan jadi hamba Ramadan? Maknanya lepas Ramadan semua amalan tinggal. Mungkin doktor boleh komen sikit. Ini soalan bagus ni. So kenapa dikatakan Ramadan ni sebagai madrasah? Sebab Ramadan ini dia memberikan kita bekalan untuk setahun sampai Ramadan tu datang kembali. Bezanya bulan Ramadan yang tak ada pada bulan-bulan yang lain, syaitan tu diikat. Jadi kalau perasan nak buat ibadah tu lebih senang pada bulan Ramadan. Kerana dorongan tu lebih kuat. Yang melawan kita cuma diri kita sendiri, nafs. Sebab nafsu ni ada 3 kan. Nafsul mutmainnah yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian ada lagi 2 nafsu dalam diri kita yang jahat. Nafsul lawamah dengan nafsu al-ammarah tu bisu. Nafsu yang suka kita buat benda-benda yang jahat, benda-benda yang tak elok. Cuma kita ada 2 je musuh yang dalam diri kita lah.
pada bulan Ramadan. Tak ada yang kata external forces. So the reason why bulan Ramadan ini ialah maksudnya jangan jadikan bulan Ramadan sebagai hamba Ramadan. Maksudnya jangan setelah bulan Ramadan habis kita terus pergi. Itu memang bukan apa yang dimaksudkan untuk bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni dikatakan agar menjadi bekalan biar kalau macam orang yang tak biasa semayang fajar on time, siapa yang puasa insya-Allah dia tak akan miss semayang subuh. Satu lagi pahala yang besar especially untuk yang lelaki, bila sahur tu stay up sampai subuh. Subuh tu kalau boleh pergi masjid semayang subuh berjamaah. Sebab apa? Pahala berjamaah itu subuh seolah-olah macam kita qiyamul lail satu malam. Kalau semayang berjamaah dalam solat subuh. Dan apatah lagi dalam bulan Ramadan dan digandakan pada bulan Ramadan insya-Allah. Dan kenapa kita nak prepare? Sebab bila keluar daripada bulan Ramadan itu, tentangan dan rintangan akan bertambah. Jadi bila kita dah mempersiapkan diri kita 1 bulan, contohlah kita nak lari marathon kan. Kita nak lari marathon 42 kilometers. Ada tak siapa yang suka lari marathon? Ada? Mungkin ada kot kan. Bukan saya lah. Saya suka main futsal dulu. Adam suka tu. Cepat. Adam cepat. Memang saya nampak dia memang maintain awet muda kot mungkin sebab marathon. So kalau nak marathon kita tak perlu nak terus lari 42 km. Kita kena preparation, kena training kan. Ada short distance running, kena buat cardio, kena apa semua. Bulan Ramadan ni macam tu. Satu bulan yang mana kita mempersiapkan kita punya jasmani, kita punya rohani. Jadi bila setelah keluar ni pada bulan Ramadan ni insya-Allah amalan ni akan berterusan. Kalau biasa baca Quran satu hari, tapi jadi itu je lah yang saya nak cakapkan. Maksudnya bulan Ramadan ni kita kena tambahkan amalan agar kita keluar pada bulan Ramadan tu kita boleh maintain dan kita boleh go on a higher level insya-Allah. Dan yang paling penting dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai yang yakin tu sampai. Apa yang maksud yakin? Bukan yakin maksudnya kita kan orang sekarang ni ilmu makrifat, aku dah yakin Allah tu wujud, jadi tak payah semayang. Itu salah. Hadza batil. Salah faham yang berat, yang fatal. Maksud yakin dalam ayat ni adalah sampai kita mati. Maksudnya jangan kita putus dengan amalan kita sampai kita mati. Kenapa? Kerana kita punya baik ataupun buruk tu adalah bergantung kepada penghujung kita. Banyak orang ingat, aku insya-Allah dapat Lailatul Qadar. Okay dah, 83 years aku dah beribadat, tak payah amalan lagi. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Kita kena sentiasa ada mudawamah, semayang dan sebagainya. Dan teruskan lagi insya-Allah. Sampai bila malaikat maut datang, ambil nyawa kita. Sebab kita punya penghujung yang kita punya penghujung tu yang akan determine either kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Kan ada satu kisah sahih hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada seorang orang ni dia gangster. Kerja dia bunuh orang je. Dalam satu kampung tu dia dah bunuh 99 orang. Salah satu hari tu dia rasa macam nak taubat. Dia kata, aku ni dah jahat sangat lah. Aku nak taubat, aku nak jadi orang baik. Lepas tu dia tanya dekat seorang ni yang dikatakan alim. Tapi sebenarnya dia bukan alim, dia orang abid, orang yang rajin ibadah tapi tak ada ilmu. Dia tanya orang tu, Tuan, macam mana saya nak bertaubat? Saya dah bunuh 99 orang. Lepas tu, orang tu kata, pintu taubat dah tutup untuk kau. Kau dah bunuh 99 orang, memang tempat kau dekat kat neraka. So kawan ni meradang. Apa cakap macam ni, dia bunuh orang tu. So daripada 99 jadi 100. Daripada 99 jadi 100 orang mati. Lepas tu, dia pergi cari dengan orang yang alim, yang betul-betul alim. Tanya minta fatwa daripada dia. Saya sekarang ni dah bunuh 100 orang. Tapi saya nak taubat. Apa yang patut saya buat? Tu orang tu kata, yang sekarang ni kau tinggal dalam satu kawasan yang mana banyak orang-orang yang jahat dalam kawasan tersebut. Dan orang-orang jahat ni mau tak mau akan mempengaruhi perangai kau. Jadi kalau kau nak jadi orang baik, nak taubat, nak berhijrah, kau kena hijrah keluar daripada kampung ni kepada kampung yang lain. Kampung tu banyak orang saleh. Lepas tu dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as salihin. Jadi bergaullah kamu dengan orang-orang yang saleh. Nah, masa dia dah keluar, dah berhijrah daripada kampung dia, on the way pergi ke kampung yang baru tu dia meninggal. Nyawa dia dicabut. So
kesimpulan cerita dia, masa dia nyawa dia ambil tu, tak tahu sama ada dia masuk syurga atau masuk neraka. Kerana banyak amalan yang buruk yang dibuat yang dahulu. Tapi dia ada niat nak hijrah ke yang baik. Sampaikan malaikat menyimpulkan bahawa, okey sekarang ni, macam mana kita nak determine dia ahli syurga ke ahli neraka. Kita kira dia punya tapak kaki. Dia kira, ternyata tapak kaki dia lebih ke arah ke kampung baru tu daripada yang kampung lama. Nah, kerana itu dosa-dosa dia semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dimasukkan ke dalam syurga. Walhasil maksudnya kesimpulan cerita ni maksudnya kita kena usaha jadi kita punya penghujung husnul khatimah. Kita tak tahu kita punya penghujung macam mana. Sebab tu kita jangan judge orang. Kita jangan juga rasa diri kita bagus sebab kita dah semayang 20 rakaat, baca 107 setiap hari, dah puasa, dah banyak sedekah. Itu bukan garanti yang kita akan mati dalam husnul khatimah. Jadi kita kena terus berusaha, terus berharap pada Allah, berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita husnul khatimah 'indal maut. Insya-Allah. Okey, Kak Hayati, silakan soalan Kak Hayati. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih Zack. Guru-guru yang dihormati dan Dr. Ustaz Syed. Dr. Ustaz saya. Okay, saya Hayati daripada batch 97, SPM 97. Kita tak sempat nak bersua di Smart. Soalan saya adalah Ustaz, can you kindly share your experience and also your tips dalam mujahadah untuk bertahajud ni lah terutamanya. Dan challenges bila bulan puasa ni, saya tak tahu lah, mungkin ada yang malam ini mungkin lagi mudah, tapi ada yang macam lagi penat kan, sebab kita dah tarawih malam dan kita ada tugasan juga. So mungkin Ustaz boleh kongsikan. Terima kasih. Masya-Allah. Ini tanda-tanda orang yang saleh ni, masya-Allah. Semoga Allah memberkati kita semua dan menjadikan kita orang yang saleh, insya-Allah. Mujahadah pun nama mujahadah kerana kita kena struggle kan, kita kena melawan kita punya nafsu. Macam mana walaupun bulan Ramadan tu tak ada syaitan kena ikat, tapi tetap ada dua nafsu tu, nafsul ammarah dengan nafsul lawamah. Lawamah macam tak larat nak bangun dah penat kan. Jadi kita kena buat benda yang simple, mula dengan macam kalau kita nak marathon pun kita tak start terus 42 km. Kita start dengan jalan, brisk walking, kemudian jogging, kemudian lari for 10 kilometers and then tambah 20 and so on and so forth until you're fit for the marathon. Nah, begitu juga tahajud. Dan paling bagusnya tahajud ni sebab dia boleh berlaku pada mana-mana porsi malam. Ada ulama berpendapat bahawa kalau kita tarawih itu pun dah kira tahajud dah. Sebab dikatakan dalam hadis, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam Ramadan penuh dengan iman dan penuh berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosanya, Allah akan mengampunkan dosa dia yang lalu. Dan dikatakan qam iaitu solat nawafil, solat yang sunat, yang bukan solat fardu pada malam. Yang dikhususkan iaitu solat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Jadi siapa yang melakukan tarawih itu sudah dimasukkan dalam kategori orang yang berqiyamul lail, berjaga malam. Tapi kalau kita nak khusus, maksudnya untuk buat solat sunat tahajud, setelah itu, bagi saya untuk bulan Ramadan lebih mudah daripada bulan-bulan yang lain. Sebab apa? Sebab kita bangun sahur. Jadi waktu sahur tu, kita bangun lebih awal. Mungkin contohnya kalau macam di Malaysia, masuk subuh pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6.5. 6 suku, 6.15. Okey, 6 suku. Katakanlah kalau kita makan setengah jam kan. Ini makan lauk kampung kan dengan ulam, sambal dan sebagainya. So half an hour. Tapi kita nak semayang mungkin 5 minit ke 15 minit. Jadi bangun 5.30. Dari 5.30 tu sampai 5.45 kita boleh semayang tahajud, boleh zikir kejap. Kemudian prepare makanan. Jadi insya-Allah kita dah dengan kita bangun untuk sahur tu dah automatically kita boleh cover dengan tahajud sekali. Itu maksudnya kalau mujahadah yang lebih tinggi lah. Tapi yang paling setidak-tidaknya setiap malam jangan kita miss solat tarawih dan witir, insya-Allah. Dan satu lagi, witir ni satu benda yang penting kerana Rasulullah SAW bersabda, dia kata, "Autiru ya ahlul Quran." Berwitirlah wahai ahli Quran. Dan siapa di kalangan kita yang nak jadi di kalangan ahlul Quran, kita kena buat witir untuk tergolong
dalam apa yang dikatakan sebagai Ahlul Quran. Orang Ahlul Quran ni adalah orang yang selalu baca Quran, yang faham, yang hafal Quran. Dan insya-Allah semoga kita dijadikan orang Ahlul Quran. Kawan-kawan kita yang bermazhab Hanafi contoh. Mereka yang bermazhab Hanafi kan kita punya hukum ada 5. Orang mazhab Hanafi ada 7 hukum. Salah satunya adalah wajib dengan fardu, beza untuk diorang. Yang dikatakan wajib untuk diorang ni adalah sunnah muakkad untuk orang Syafi'i. Orang mazhab Hanafi, mereka witir ni adalah wajib untuk diorang. Maknanya setelah diorang sembahyang Isyak tu, automatically dia akan sembahyang Ba'diyah Isyak dan akan disusuri dengan witir setiap malam tanpa fail. Kerana mereka menitik beratkan betul-betul solat witir. Jadi jangan kita tinggalkan solat witir tu, pahala dia sangat besar. Dan insya-Allah siapa yang solat witir tu termasuk dalam di kalangan orang yang bertahajud ataupun yang berqiyamul lail insya-Allah. Kerana dalam hadis tu man qama Ramadan. Siapa yang bangun pada malam Ramadan imanan wa ihtisabah, penuh dengan iman dan berharap keampunan dari Allah, nescaya Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kecilnya yang terdahulu. Baik, alhamdulillah. Cikgu, ada ke mungkin nak menggunakan ruang sikit untuk bertanya soalan? Kita bagi ruang kat cikgu. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Saya nak bertanya berkaitan dengan puasa atau intermittent fasting. Dengan kalau puasa Ramadan ni ataupun puasa sunat lain tu lebih kepada kita mendidik jiwa kita dan juga kita meningkatkan amalan kita lah, Doktor kan. Dari segi intermittent fasting ni, ialah kebanyakan yang puasa tu memang dia punya tujuan khasnya adalah untuk menurunkan berat badan, mungkin nak. Tapi dari segi faktor kesihatan, dari segi faktor kesihatan, adakah intermittent fasting ni dia adakah iaitu satu yang sihat macam puasa kita Ramadan, ataupun takut semacam umur seusia saya ni, adakah dia akan memberi satu keadaan yang memudaratkan diri saya? Sebab dia kan lama kan Doktor kan, dia berapa 16 jam, 18 jam, ada sampai 20 jam dan sebagainya. Tak pandangan Doktor di situ. Terima kasih. Baik, insya-Allah. So intermittent fasting ni bezanya dengan bulan puasa adalah bulan puasa ni kita buat memang ibadah khusus. Intermittent fasting juga boleh jadi ibadah juga, bergantung pada niat kan. Sebab niat kita kalau nak jadi sihat kerana nak beramal kepada Allah juga jadi satu ibadah. Tapi bukan ibadah khusus macam Ramadan. Kemudian puasa adalah imsak, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan wuduk daripada fajar sadiq sampai maghrib. Beza dengan intermittent fasting iaitu kita tak makan daripada, maksudnya prolonged fasting lah kan. Prolonged fasting at least 15 hours, 16 hours, ada yang sampai lebih lama daripada itu kan. Tapi diorang boleh minum air. Bezanya dengan puasa. Jadi dari segi dan idea untuk intermittent fasting ni adalah calorie deficit. Sebab kalau kita makan 3 kali sehari, confirm kalori itu makan banyak. Dia akan berganda 3 kali ganda. Makan breakfast makan nasi lemak, tengah hari makan nasi biryani, malam makan nasi campur, contohlah. Jadi kalori itu bertambah-tambah sampai jadi 3, sekali makan dalam 2,000 kalori mungkin 6,000 dan sebagainya. Tapi kalau kita intermittent fasting, kita kurangkan kita punya caloric intake, tapi kita boleh minum. Jadi menurut saya intermittent fasting tu sebenarnya mudaratnya lebih kurang kalau ikutkan dari segi logik, sebab kita masih lagi boleh maintain hydration. Alright. Doktor keluar. Hari ni kita ada banyak soalan, alhamdulillah. Kejap. Okey Doktor. Alright. Boleh dengar? Okey, boleh. Boleh Doktor. Saya intermittently kicked out from the Google Meet. So jadi menjawab balik pada soalan cikgu, intermittent fasting ni secara kesihatan tu tidak membawa, sebab kita berhasrat untuk undergo ketosis, iaitu breakdown of protein. Jadi kita boleh turun ataupun kita punya, because of the caloric deficit and then because of ketosis, badan kita akan lebih kurus dan lebih sihat insya-Allah. Jadi menurut saya tidak ada masalah dari segi itu. Cuma selalunya akan macam puasa lah kan. Kalau kita tak biasa, intermittent fasting ni mungkin akan
susah untuk beberapa hari yang pertama, tapi insya-Allah later on dia akan baik. Dan antara benefit dia adalah insulin resistance juga. So siapa yang ada diabetes dia akan memperbaiki dia punya glycemic index insya-Allah. Okey. Baik. Okay, terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Doktor ada dua soalan last kot mungkin dalam Baik. Okey, daripada Dr. Nur Farahin. Ustaz, in relation to the previous question, can you explain more about Tarawih? It's significant and how do we pace ourselves, particularly in the second half of Ramadan when middle slumps are common? Mungkin Dr. Yeah. Not consistent. So, yes, inshallah. So first of all, Tarawih is actually comes from the word raha, which is to take rest. So the idea of the Tarawih Salah is that it must be done with composure, meaning it mustn't be rushed, meaning there has to be adequate pauses in between the Salah. And in the Syafi'iyah, di kalangan orang mazhab Syafi'i, salat itu dua rakaat. So ada satu masjid, orang-orang Hanafi, dia ada beberapa orang Hanafi, dia mengambil pendapat yang mungkin tak dipersetujui oleh ulama empat mazhab, jadi dia buat empat. Anda Syafi'iyah, solat tu tak sah. Sebab tarawih pada asalnya 2 rakaat, masna. Dan dikatakan tarawih sebab kita berehat antara 2 rakaat tersebut. After 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat, 2 rakaat rehat, kan? Kerana itulah kalau kat Malaysia kan ada kan ada zikir kan antara tarawih kan. Yeah. Nabi kan, macam mana? Cuba sikit. Fadlan minallah wa ni'mah. Itu dah. Wa maghfiratan wa rahmah kan. Itu sebenarnya digunakan sebagai satu peluang untuk berehat. Dengan berzikir. Ni memang ulama-ulama dulu ni dia berseni. Memang tak ada kata hadis yang sahih kena baca macam ni, tak ada. Cuma dia gunakan logik akal dan dia gunakan ilmu agama. Dan dia mencantumkan jadi satu benda yang cantik. Di mana solat tarawih ni pada asalnya kena ada break in between solat. 2 rakaat berhenti, 2 rakaat berhenti. Tapi adakah 2 rakaat tu kalau kita duduk melopong kan rugi, tak dapat pahala. Apa kata kalau kita berzikir? Yang pertama. Yang kedua, kenapa dia selitkan sahabat kan? Tentang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kan ada kan dalam zikir kan antara tarawih tu. Kemudian ada short doa. Dimasukkan sahabat tu kerana apa? Kerana dulu ada satu di kawasan Nusantara ada terpengaruh dengan fahaman Syiah. Dan di mana mereka ni sebagaimana yang kita tahu banyak orang-orang Syiah yang secara umumnya mereka ni tidak menyukai sahabat-sahabat yang mu'tabar yang besar. Iaitu macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman. Jadi diajarkan zikir tersebut agar sebagai satu bentuk benteng dan juga salah satu bentuk doa. Dan didikan kepada masyarakat untuk mencintai sahabat. Dan kemudian doa tu, doa macam biasalah, doa pada hukum asal tak ada masalah, sunat kan. Dan itu dikatakan tarawih. Secara ringkas. Beberapa rakaat tu ada perbezaan pendapat. Yang memulakan 20 rakaat secara berjamaah iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada setelah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, solat tarawih ni diadakan secara individu. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menampakkan tentang pentingnya solat tarawih ni diadakan berjamaah. Jadi dia mengarahkan salah seorang sahabat nama dia Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang qari, salah seorang qurra, salah seorang hafizul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kekhususan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk memimpin dan menjadi qurra yang dalam masyarakat di kalangan sahabat. Jadi pada zaman Umar bin Khattab dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam kepada orang-orang yang lain, pada sahabat dan sebagainya, pada tabi'in untuk semayang berjamaah. Kemudian ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ya Umar, zaman Rasulullah tak buat macam ni. Ni bid'ah apa yang kau buat ni." Ni saya nak gunakan perkataan bid'ah kan, bid'ah. Banyak kita dengar perkataan bid'ah. Kemudian jawapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kata apa? Ni'matul bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah ni lah dia. Maksudnya bid'ah ni benda yang tak dilakukan oleh Rasulullah, tapi pada asalnya
menunjukkan bahawa bid'ah ni ada pelbagai jenis. Maksudnya kalau bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat itu la asla fid din, tidak ada asal dalam agama. Tapi tarawih ada asal. Dan kenapa dibuatkan berjemaah? Kerana dia nak mengumpulkan semua orang biar kita mengimarahkan bulan puasa. Dan itu secara ringkas. Dan yang kedua, macam mana kita nak face the slump. Ya okey, kita punya iman naik dan turun, betul tak? Al-imanu yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Taat naik iman, kalau maksiat turun iman. Dan kadang-kadang kita penat dan sebagainya. Usually the middle half ni paling susah kan, sebab badan kita dah mula penat dan sebagainya. Dan kita tak ada motivation strong yang macam awal dan yang terakhir. Jadi pada yang pertengahan ni yang saya boleh sarankan, make it simple. Make it as simple as possible. Kalau pada yang tu yang kita mampu cuma semayang 8 rakaat, ya, lebih baik daripada tak sembahyang langsung. Kalau kita boleh baca qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas pada setiap 2 rakaat, baca, tak ada masalah. Yang penting kita menjadi di kalangan orang yang man qama Ramadan, siapa yang bangun pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaba. So buat apa yang kita mampu insya-Allah. Dan kita kena tahu pada hukum asalnya tarawih ni sunat. Dan mungkin ada berlaku sedikit kesalahfahaman ataupun di kalangan masyarakat, mereka ni mentakzimkan tarawih lebih daripada solat fardu. Kan? Ada yang kalau kita tengok sembahyang raya contoh. Sembahyang raya semua orang keluar. Yang mana kita tak pernah kenal pun keluar. Tapi dia keluar 2 tahun sekali je. Sembahyang raya, haji dengan raya puasa. Sembahyang Jumaat tak nampak. Tak tahu pergi mana. Kan? Sembahyang fardu lagilah memang tak nampak. Tapi itu sunat hukum asal dia. Jadi kita kena faham bahawa ini adalah at the end of the day ini sunat. Dan kalau boleh kita melakukan alhamdulillah. Tapi jangan kerana mengejar yang sunat meninggalkan yang fardu. Banyak orang yang ihya buat qiyamul lail, bangun sampai tengah malam, last hari tidur wala sahur wala subuh. Orang panggil subuh gajah, bangun-bangun dah pukul 8. Contohlah kan. Tak ada orang kat sini lah, semua insya-Allah daripada orang yang salihin kat sini. Tapi kalau dekat tak pandai macam tu, jadi kita kena faham fardu tetap fardu, sunat tetap sunat. Kita kena faham perbezaan dia insya-Allah. Baik. Doktor, last question. The do and don't. Adab interaksi dalam social media during Ramadan. Ada yang terus shut down dia punya Facebook, Instagram during Ramadan. Lepas tu dia buka balik. Apa dia do and don'ts tu yang boleh kita kongsikan? Menurut saya the do's and don'ts in the month of Ramadan ni is simple. It's basically man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan pada hari akhirat, pada hari kiamat, berkata-katalah yang baik ataupun berdiam diri. Jadi kalau kita boleh maintain that social media punya presence, tapi at the same time kita boleh jaga kita punya adab dan tata susila, ahlan sahlan, silakan, tak ada masalah. Ada setengah orang perlu pada social media, contohnya orang yang berniaga, contohnya orang yang ada mengajar dan sebagainya. Tak ada masalah. Ataupun ada setengah orang dia suka dengan kuliah kan, pakai social media, TikTok dan sebagainya. Sekarang banyak para asatidzah dia orang gunakan medan TikTok kan untuk buat kelas. Ya, tak ada masalah. Tapi at the same time kita kena set limit lah, jangan terlalu absorb dalam social media ni sampai kita melupakan benda-benda yang penting yang kita boleh buat, baca Quran dan sebagainya. Yang paling penting sekali kita kena jaga kita punya adab. Dari segi pertuturan, jangan berkata-kata yang kesat dan mencarut dan sebagainya. Katakan benda yang batil, yang salah, yang boleh menimbulkan fitnah dan ataupun mencerca orang. Itu memang antara adab-adab orang yang berpuasa, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang tak menahan lidah daripada mengatakan kata-kata yang kesat, maka dia puasa tu macam penatkan badan je, tapi tak dapat reward apa-apa yang khusus daripada bulan Ramadan. Jadi kita kena jagalah yang penting sekali. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata-katalah yang baik, ataupun kalau tak ada perkataan, just keep quiet insya-Allah. Kalau kita boleh maintain that adab dalam social media, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi kalau kita takut masuk dalam jerangkap samar, dan kita better untuk kita refrain. Tapi kita kenal diri kita sendirilah insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya rasa itu saja untuk kita hari ini. Tak ada soalan dah kot rasanya. Terima kasih doktor. Terima kasih for your time doktor. Sama-sama insya-Allah. Enjoy and have a good time pagi ni dengar apa yang doktor kongsikan.
sekiranya doktor ada, yalah doktor punya kuliah ke, doktor punya ini, doktor boleh share lah link dengan kita supaya kita boleh sama-sama untuk tengok juga. Dan saya rasa kalangan kita ni 43 orang yang masih ada sekarang ni pun mengharapkan mungkin ada sesi yang akan datang bersama dengan doktor, insya-Allah. Mudah-mudahan InsyaAllah. lah untuk Anadi semua doktor, mudah-mudahan. Baik, insyaAllah. Sekiranya ada baik, insyaAllah saya sedia untuk berkhidmat lah, insyaAllah. Terima kasih doktor, jauh daripada Perth, mudah-mudahan. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik. Itu sahaja, mungkin kita boleh tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah wa suratul As. Sebelum tu kita ambil gambar kejap boleh? Kita buka kejap kita punya kamera semua. Kalau boleh buka, sahabat-sahabat semua. Okay. Baik ya, saya ambil sekarang 1, 2, 3. Okay. Sekali lagi, 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu-cikgu, terima kasih doktor dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insyaAllah. Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.